Apa tu? Weh tu. Weh, kau nak apa tu? Weh, aku tak boleh angkat ni. Aku nak bully kau lah. Weh, kenapa kau nak bully aku tu? Aduh, aku tak boleh dengan kau ni. Habislah aku pagi ni. Aduh, sakitnya. Aduh, siapa nak tolong aku ni? Aduh, aku kena buat apa ni guys? Okay, aku faham. Biar aku call kawan aku ni guys. Okay. Hello, kau apa tu? Free tak? Kau boleh teman aku malam ni tak? Sebab aku bahaya Bayu cakap kat aku, dia nak duduk rumah aku malam ni weh. Aku boleh tolong tak? Sebab tak tahulah pembuli ni macam bully aku je. Aku pun tak boleh lah buat apa. Dik, kau datang je kat sini. Okey, aku akan datang juga. Tapi aku kena datang rumah kau lah malam ni. Okey, aku akan gerak sekarang. Dia dah datang ke? Okey. Masuk. Aku tak kunci pun. Masuk. Sini. Takut dia datang malam ni guys. Takut dia datang. Jadi kita kena bincang dulu pasal je ni guys. Kau duduk depan aku lah. Macam nak bincang okey. Kau tahu tak cara nak perangkatkan dia? Aku tak tahu Okey. Kena perangkatkan dia depan pintu tu. Okey, faham tak? Okey. Mana je ni Katanya datang malam ni. Okey. Ui, dekat situ. No. Okey, tak apa, kita dah pasang tempat tu guys. Habislah dia. Kita tangkap je guys. Kau bangun. Aduh, apa kau buat dengan aku ni? Allahu Akbar. Apa dah jadi? Macam mana dia macam tu? Kenapalah aku dengar cakap dia? Patutnya aku tak duduk dalam lah. Dah jadi macam ni aku tak tahu nak buat apa Tiba-tiba dia dah mati. Terpaksa kita tanam je guys kat luar rumah. Okey, kita kena angkat je guys. Penat ni. Berat ni kau ni. Okey, aku tak tahu nak buat apa. Jadi aku perlu tanam saja mayat ni. Okey, ni kita perlu cari tempat tanam kubur yang sesuai. Okey, tak ada tempat lah guys. Okey, dah nak pagi. Macam mana ni? Nanti abang tengok ni orang mati ni. Tu. Cepat. Okey. Dia terpaksa tanam laki ni guys. Terpaksa. Aku tak boleh buat apa-apa dengan mayat ni. Ini kaum baik aku ni. Aku tak boleh jadi. Sedihnya. Aduh, ni aku nak tanya dengan mak bapak ni macam mana ni. Okey. Dah. Okey. Siap. Lah. Siapa ni? Ini aku kena buat eksperimen ni. Kenapa orang tu tak tanam habis boleh ni kita nak jadikan dia sebagai orang bawah aku. Bila aku jerit ni. Okey, biar aku bawa dia. Turun. Busuknya. Okey, kita kena bersihkan kat sana. Okey, kita kena
Awak ni guys, ke dalam bilik ini. Aku tahu nak buat apa. Kita kena pergi dekat komputer di tepi tu guys. Okay. Aku buat. Okey. Dah siap. Inilah hasilnya. Mantap. Aku kat mana ni? Aku hidup lagi ke? Weh, aku hidup lagi. Weh, aku hidup lagi. Alhamdulillah. Tempat apa pula ni? Ni siapa ni? Siapa ni? Kenapa je macam tak nampak aku je ni? Pelik ni. Siapa je tu? Mana dia hilang? Aku tengok kat komputer tak ada. Weh, macam mana ni? Kita kena buat sesuatu ni. Weh, aku tak boleh ni. Nak penat aku buat. Tiba-tiba dia hilang. Weh, dia tu dah lah limunan. Susah nak cari. Aku ni tak tahu lagi ni. Dia ni mada kuasa yang mantap. Nyesel lah. Dia ni orang jenis apa ni? Merayap sana sini. Aku dah jadi. Aku hidup balik. Okey. Aku nak tengok cermin lah. Apa jadi kat muka aku ni? Okey ke tak okey? Nampak macam berdarah. Kena teruk aku dengan dia tu. Okey, kita kena pergi sini kot. Okey. Kita cuba masuk. Mana cermin ni? Okey. Aku pun dah lupa dah cermin kat mana. Kita tengok atas kan. Aduh, rumah aku tak ada benda lah. Nak buat apa ni? Okey, kita cuma masuk sini. Tak ada apa-apa lah. Ada benda elok sinar tak? Kita cuba tengok kat sini. Jadi apa? Tak nampak lah pula. Ada happening lah. Okay, kita akan cuba tengok dekat. Kenapa aku tak ada? Muka aku tak ada. Alamak, ini tak boleh jadi ni. Aku kena rehat kat mana ni kat rumah? Bahaya ni. Penatnya. Ni aku nak rehat lah kat rumah. Alamak, tak boleh masuk. Perempuan mana pula ni? Aduh, aku dah lah penat. Dapat pun tidur bawah. Perempuan tadi tu tak tahulah. Tiba-tiba je masuk rumah. Pelik ni kadang-kadang. Tidur. Dia tak nampak aku. Memanglah je main masuk je. Kalau je nampak, habis dia. Terkejut. Lapar pula. Tak apalah. Kita beli je lah makanan. Lapar-lapar pun kena cari juga. Boleh buka? Okay, boleh buka. Oh, apa pula tu? Polis lah. Alamak. Polis. Polis mana pula tu? Tak apa, tak nampak saya. Saya pintu aku ni kunci pula. Alamak. Tapi kunci. Boleh. Polis. Apa?
Dah lah. Makanan pun susah. Salah ni. Ush, bahasa apa tu? Salah. Aduh, Ush, tak nampak aku. Okey. Mana pun kita pergi je lah. Kedai apa yang best-best? Sekejap. Wow. Hilang. Tak apalah. Kita pergi je lah kedai tu guys. Wow. Mantap. Mana dekat situ? Ui. Dah pagi-pagi ni ramai betul lah orang keluar kan. Okey. Di mana? Kita akan beli makanan. Kita mau beli makanan. Kena ambil ni dulu. Kita beli. Kita kena ambil ni air. Ambil pizza, okey lah. Ambil sandwich. Ambil jajan, kita kena ambil jajan. Okey, buah. Ambil lah pisang, apple, okey. Okey, siap. Okey. Alamak. Weh, kenapa? Makanan dia tu macam apa? Kalau macam ni, baik aku lari. Alamak, perempuan tu dah lari. Macam mana ni? Okey, tak apalah. Alah-alah dapat free ni. Kita keluar je lah. Kita keluar. Lah. Okey. Kita nak rehat dulu. Kita tutup dulu. Okay, kita nak makan kat dalam ni. Sedapnya. Oh, kenyang guys. Okey, nama apa ni Jalan-jalan lah. Okey. Nak jalan-jalan dulu. Oi. Jangan rapat-rapat. Kau nampak aku ke? Aneh ni. Yelah, aku nampak kau lah. Sebab aku ni boleh nampak orang yang jadi alimunan. Macam orang sebelah aku ni tak nampak ni. Sebelah aku je ni. Aduh. Okey, yang pentingnya kau macam mana boleh jadi alimunan ni? Okey, Datuk. Ayah aku tahu semua ni. Yang penting ayah aku ni profesor. Kalau kau nak tahu, kau ikut je lah aku. Wow, besarnya. Tempat apa ni? Wow, rumah mantap. Weh, dia kunci. No. Weh, dia kunci. Alamak, terperangkap lah kita kat sini. Habislah. Tak apa. Mana perempuan tadi Dia suruh ikut aku. Alamak, tertinggal aku. Ada orang lah. Perempuan mana pula ni? Apa? Banyaknya anak dia. 2 anaknya. Kau nampak aku? Yelah, aku ni prof. Semua aku tahu. Prof. Apalah. Okey. Anak kau suka anak kau suruh jumpa aku. Dia suruh jumpa sebab apa? Jumpa sebab kau ni ada jumpa profesor tak? Seorang profesor tak? Ada jumpa seorang profesor tu, tapi profesor tu pelik lah pula. Dia tak nampak saya. Tapi prof ni boleh nampak saya pula. Dengan anak prof ni. Kau ni 2 dah pandang urat dah tentang saya. Dah tak ada apa-apa. Okey, tak apalah. Yang pentingnya, macam mana kau boleh jadi alimunan? Prof tanya ni. Saya jadi alimunan sebab saya tak tahulah. Saya ni, saya mati sebenarnya. Tiba-tiba je saya hidup balik. Lepas tu terus jadi alimunan. Profesor tu buat apa tak kat saya pun tak tahulah.
Profesor tu buat kau jadi ilmu kan? Ish, kau ni tapi ni anak prof ni manakal betul. Okey, kamu dah mati? Apa punca kamu mati? Punca saya mati, sebenarnya inilah kisahnya. Saya berasal dari Bloxburg. Saya pun terus pindah ke Brookhaven. Dulu saya sekolah Bloxburg, sekarang pindah Brookhaven. Lepas tu tiba-tiba seorang ni Dia bully saya je. Asyik bully saya je. Saya pun tak tahu. Saya pun pasrah je lah kat kelas, makmal, padang, dewan, tandas, kantin, semua saya kena. Saya pun pasrah lah. Sebab setiap hari je bully saya. Tahu prof, sampai saya jadi macam ni. Tanpa sedar, ada seorang ni, dia jumpa saya. Saya tak kenal dia. Mungkin dia kawan tu kot. Dia kawan pembuli tu kot. Jadi dia jumpa lokasi saya dekat sini. Lepas tu dia terus pergi kat rumah saya, terus je bully saya. Tanpa sedar, saya mati. Itulah ceritanya prof. Sedih prof. Memang sedih. Tapi yang penting kamu jangan bunuh prof tu. Sebab prof tu dia dah pernah minum ubat yang untuk jadi ilmuwan selepas dia mati. Kalau dia mati, dia akan auto hidup semula. Jadi yang penting kau jangan bunuh dia. Itu je. Dah faham? Saya faham prof. Dia dah pernah minum. Macam mana prof tahu? Sebab prof pernah bekerja dengan prof tu. Jadi saya pun nak minta sikit, dia tak bagi. Jadi dia terus salah saya. Dan saya pun terus keluar daripada pekerjaan tu. Waktu prof, waktu saya tak tahu dah nak bekerja apa. Jadi saya bina rumah ni sebagai rumah saya yang jadi rumah profesor ni sangat mantap. Okey, itulah kisahnya pasal saya. Faham. Tak boleh jadi ni. Aku kena cari budak halimunan tu secepat yang mungkin. Nampaknya aku memang tak boleh ni. Dia tu ada kawasan yang mantap. Takkanlah nak biar gitu je. Penat aku buat, semua je hilang. Okay, takut. Aku akan menggunakan alat ini untuk mendapatkan untuk mencari budak halimunan itu. Dengan alat ini kita boleh cari apa yang kita nak cari, seperti fosil, macam-macam lah. Okay, kita menggunakan alat ini untuk cari dia. Okay, nampaknya kita perlu buat sesuatu untuk mencari dia. Di mana? Okey, kita keluar dulu. Mana kau? Okey, jadi inilah barang saya di atas ini. Sangat mantap, kau tahu. Okey, jadi kamu nak jadi balik ke apa tu bentuk asal kamu? Sebab
Prof ni boleh buat kamu jadi bentuk asal balik. Sebab apa tu, Prof ni kan buat banyak pasal-pasal ni kan, ubat-ubat ni kan. Jadi Prof ni kan Prof, apalah. Oh. Tak payah kot, sebab saya ni dah ada kuasa yang mantap dah ni. Alimunan dah okey dah. Prof tak tahu semalam ke tahu lah. Semalam ada seorang perempuan ni, dia menjerit tak habis-habis sebab saya beli makanan. Dia cakap makanan tu apa? Weh, kenapa? Makanan gitu macam apa? Kalau macam ni, baik aku lari. Jadi sampai saya dapat makanan free. Itu memang mantap lah Prof. Memang first time lah dapat makanan free daripada kedai-kedai di pasar raya tu. Ish, kamu ni, orang bagi kuasa ni untuk berbuat baik. Kau buat apa? Buat jahat. Dasar budak bocil tak menerima apa-apa kuasa. Kamu ni cubalah matang sikit. Dah lah. Pakcik nak buat kerja di bawah. Kerja di bawah sana. Jadi, bye-bye. Aduh, dah lah. Aku pun nak balik rumah ni. Prof, hati-hati Prof. Buat kerja tu. Oh. Ui, tak boleh buka. No. Okay. Nasib baik. Okay. Rumahnya mantap bro. Prof, kunci buka kunci. Kunci Prof. Oh, lag ni. Okay. Dah lah. Saya nak balik rumah dulu. Aduh, kita nak rehat dulu di bawah ni. Dah lah. Saya nak rehat dulu. Rumah baik tak? Tak ada buka. Apa? Tidur je lah. Walaupun tempat macam pesakit, kita tidur je lah. Rehatkan badan. Badan aku dah penat dah ni. Dah. Kita mau cari budak itu. Oi, aku dapat scan. Mana budak ini? Di sini. Jadi aku kena masuk juga kita ni. Cari kunci. Masuk je lah, tak kunci pun. Nampaknya dia di bawah. Jadinya macam mana aku nak buka ni? Okey, aku tahu macam mana buka. Buka. Reca. Ya. Aku dah boleh buka. Kita boleh masuk sekarang. Masuk. Nampak dia. Aku scan di sini. Dia tengah tidur. Okey. Nampaknya aku boleh gerak ke sana. Ya. Oi, apa ni? Weh, lari. Mana ni? Oh, dah terbuka. No, dia dapat keluar. Lari. Nampaknya tu kerja. Alamak. Nampaknya tak buat apa-apa ni. Wow, lari. Kena main hobi. Hop. Wah, keluar. Oi, profesor tu kejar lagi. Okay. Macam mana ni? Ni aku kerja ni. Oh. Okay. Weh, mak kat situ. Tak. Wah.
Allah, dia dapat masuk. No. Tak guna apa. Sini kau. Pong. Sini kau. Aduh. Mati ke tak mati ni? Bangun Prof. Jangan mati Prof. Alamak. Aku terbunuh dia ni. Alamak. Apa aku nak kata dengan Prof ni? Dia cakap jangan bunuh dia. Kalau tak, nanti dia makin, nanti dia hidup balik. Dia akan auto hidup. Lepas tu dia akan menjadi alamunan. Alamak. Aku kena tanya Prof ni. Okey. Alamak. Biar aku tanya Prof. Prof. Dia tengah buat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Awak. Macam mana tutup kunci ni? Okay. Kita perlu testkan saja di sini. Okay, Prof. Masalah besar ni, Prof. Saya terbunuh Prof yang jahat tu. Sorry Prof. Sorry saya sangkut dia. Prof, saya terbunuh Prof yang jahat tu sebab dia nak ambil saya untuk budak bawahan saya. Jadi saya tumbuk sekali, terus je mati. Pecah kepala. Prof, macam ni Prof. Saya tak boleh buat apa-apa ni. Kalau dia mati, jadi apa Prof? Kalau dia mati, nanti dia makin jadi alimunan yang paling alimunan. Kau tahu tak? Macam ni, contohnya lah. Dia jadi alimunan. Kamu tak nampak dia. Dia nampak kau. Macam tu. Ini tak boleh jadi ni. Prof kena buat sesuatu. Prof nak buat apa? Best juga game ni. Game ni kan saya baru download tau. Agaknya game ni memang popular lah guys. Sebab dia ni game yang mantap ni. Baru sehari saya main dah best dah. Okay, saya rasa kan saya nak beli makanan lah. Baik aku beli makanan. Lapar pula rasa. Makanan apa ni? Dia berpesta guys. Tengok. Tak ada pesta pun. Tak apalah. Kedai ni tutup pula. Awak cantik. Tak apalah. Yalah. Okay. Nampak kosong lah pula. Aduh, tak apalah. Balik rumah je lah macam ni. Aduh kan. Ni kita kena tu dulu. Alamak. Apa jadi kepada Udin ni? Aku dah lah seminggu tak melawat Udin ni, kat kubur Udin ni. Mungkin selepas makan kot. Penting nak makan dulu lah. Rumah kat sini. Okay. Rumah mana Okay, ni push. Kita nak okay, ambil makanan dulu. Okay. Terang-terang ni siapalah nak layan. Tutup lah lampu. Okay. Ini pun terang juga. Habis tiap aku ni terang juga ni. Okay, lipat sini ya.
dah lah. Sambunglah main. Bestnya. Bestnya game ni. Bestnya. Ui. Aku dah sampai bos lah. Alamak. Nantilah aku main. Dah. Aku nak lawat lah kubur kawan baik aku ni. Aku tak tahulah ni. Aku dah tanam separuh. Jadi apalah mayat je ni. Hilang. Mana dia? Mana dia aku tak boleh jadi ni. Mak. Perkara macam ni kena beritahu mak bapak je ni. Dah lah. Aku nak beritahu mak bapak je ni. Cepat. Aku kena beritahu mak ayah apa ni? Mak ayah kawan aku ni. Aduh. Masuk. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Boleh masuk lah. Okey, saya masuk dulu. Okey. Ni ayah kawan saya. Ayah Udin. Okey, saya nak bincang jap. Okey, duduk. Okey. Sebenarnya apa tu? Kawan saya yang bernama Udin tu, iaitu anak pakcik. Sogelah kerana dia sudah meninggal dunia, pakcik. Allah Akbar. Itu yang saya tak boleh. Apa yang saya nak buat? Saya waktu tu itulah tengoklah kat luar. Duduk kat dalam rumah dia. Sekali ada orang tu dia bunuh kawan. Dia bunuh. Saya tak kenal je tu. Lepas tu saya keluar. Tengok dah mati kat orang tamu. Lepas tu saya pun tanam dia cepat-cepat. Takut mayat dia busuk. Lepas tu saya tak tahu dia ke mana. Saya tengok kat kubur dia tu hilang. Aduh, pakcik. Macam mana pakcik? Saya tak boleh apa-apa. Tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi ni. Apa tu? Sayang. Sini jap. Sini. Anak kamu ni meninggal. Kenapa dia meninggal? Itulah satu-satunya yang kita, bang. Jangan ni, bang. Aduh. Kamu ni siapa? Saya ni kawan Udin lah. Anak pakcik dengan makcik ni. Anak. Kawan Udin. Tak apalah. Kamu dulu sini dulu. Okey. Nak bincang lah dengan pakcik dengan makcik ni. Saya nak bincang nanti pasal anak saya ni. Apa kau cakap tadi? Anak saya hilang kat kubur tu, kau tanam. Macam mana dia boleh hilang? Aku tak tahu. Pakcik-makcik. Yang penting pakcik-makcik sabarlah. Dalam apa tu kematian pakcik-makcik ni. Kematian anak pakcik-makcik ni. Tak apalah. Kamu tidur sini lah. Sebab nanti esok saya nak bincang lagi pasal pasal anak makcik ni. Okey, tak apa. Esok bincang lagi pasal tu anak pakcik-makcik ni. Dah lah. Kamu tengoklah TV, sayang. Saya ada benda lagi nak kawal emosi abang ni. Pakcik rasa kamu duduk sini lah. Bilik kat atas tau. Kamu naik atas je. Apa-apa beritahu pakcik. Saya pakcik boleh tolong. Okey. Bilik kat atas Okey. Pakcik, nak sial lah ni. Tak apa lah. Tapi penting saya tengok dulu bilik dia. Pakcik teman saya.
Okey, pakcik. Tunjuk biliknya. Oh, biliknya. Ni apa pakcik? Aduh pakcik. Mana biliknya pakcik? Oh, sini. Lah pakcik. Pakcik pun tak ingat rumah kat mana. Oh, ni ke biliknya? Oh, besar. Bilik pakcik mana? Ha? Sini. Kecil juga. Sekejap. Yang ini, oh ni bilik air. Saya rasa pakcik patut tidur bilik ni lah. Lagi besar. Tak apalah. Ikut pakcik lah. Oh, pakcik. Ada duit pakcik? Tak, ini duit simpanan pakcik. Untuk apa-apa yang berlaku, pakcik tak dapat. Okey lah. Saya nak duduk dulu bilik. Nanti pakcik nak bawa saya dengan saya lagi, pakcik beritahu tau. Saya nak duduk dulu. Ni bilik je. Duduk dulu lah. Ni tak boleh duduk ke? Mak, saya makan dalam sini. Dah boleh buka. Besar rumah dia. Dah lah. Rehat lah sekejap. Saya rasa pakcik ni nak buat projek lah. Untuk misi untuk mencari anak pakcik ni. Saya rasa kan dia ni diambil oleh siapa-siapa yang mau dibuat eksperimen apa ke. Saya rasa tak pasti. Takkanlah hilang begitu saja. Pelik lah kan. Pelik. Pakcik dengan makcik. Kau nak join? Join? Boleh je saya nak join. Mungkin saya kawan saya kan. Saya kena lah join juga. Pakcik pun sedih kan. Mana pakcik dah tak ada. Tak sedih. Apa-apa pun esok lah pakcik cari anak pakcik tu. Nanti akan buat projek misi untuk mencari anak pakcik-makcik ini dengan kawan kamu. Akhirnya aku sudah menjadi halimunan. Mesti budak dia tak nampak aku. Mesti. Sebab aku makan ubat halimunan tu. Semakin halimunan, makin halimunan. Dia orang mesti tak nampak. Penting. Aku kena cari budak tu untuk rampas dia punya kuasa tu. Prof ni mesti Prof yang jahat tu sudah menjadi halimunan. Pasti. Sebab kamu dah bunuh dia kan? Mesti je nak cari kau ni. Mesti dia nak cari kau ni. Dan dia akan ambil kuasa kau. Prof tahu Dia ni mana pada dulu jahat. Sampai sekarang jahat. Kau tahu tak? Aduh Prof, sorry lah Prof. Saya tak boleh buat apa-apa. Waktu tu dia nak kejar saya. Lepas tu saya terbunuh dia. Aduh Waktu tu saya biar je lah dia kat dalam rumah tu. Apalah, penting saya kan Prof, dia boleh nampak saya kan? Alamak, saya tak boleh nampak dia Prof. Aduh, macam mana ni Prof? Saya barulah ingatkan dia tak nampak saya. Ingatkan dia tak nampak saya. Saya nampak dia. Rupanya dia nampak saya tak nampak dia. Aduh Prof, macam ni Prof? Saya tak buat apa-apa ni. Aduh Itulah kamu degil. Cakap jangan bunuh je lah. Kenapa kamu tak lari je? Bagi je pensan ke? Saya dah bagi je pensan dah. Lepas tu ingatkan pensan punya mati. Saya tumbuk sekali tu mati Prof. Aduh Dah lah Prof, nak balik rumah ni tak boleh. Takut
Dia ke kat dalam rumah saya. Jadi saya tidur dalam sini, Prof. Kau lah. Tidur sini ke, nak tidur mana ke? Tidur jiran sebelah ke? Tidur. Kamu, ikut saya. Rumah dia kat sini. Rumah dia kat sini. Pakcik rasa. Masuk. Tak kunci lah. Kita kena buat apa ni, guys? Mana tempat rasa yang dia simpan mana Oi, kau kan kawan dia? Tempat rasa je kat sini. Oh, kat sini Saya tak buka ni. Alamak, tak boleh buka lah, guys. Mungkin ada cara ni nak buka ni. Saya rasa saya tahu nak buat macam ni. Jadi kita buka. Ya. Boleh. Masuk. Kosong. Betul lah, kosong. Ini meja apa ni? Pakcik terbalik. Barang rahsia lah. Saya rasa kat dalam ni tak penting lah. Jadi tak perlu. Keluar je lah. Pakcik rasa kita kena pergi kubur lah ni ceritanya. Jadi kita kena pergi kubur sekarang juga. Sebab pagi-pagi ni kita kena pergi cepat. Takut dah siang, bahaya pula. Kita pergi. Ikut tahu. Mana? Pakcik rasa kat sini. Gerak jom. Kosong ni. Macam mana ni? Dah saya kat mana ni lagi? Tak boleh buat apa-apa ni. Jadi kena belah je lah. Go. Dahsyat. Ya. Saya rasa dekat sini. Mana kau? Nampaknya dia betul-betul kat sini. Jadi kita perlu. Tak kunci. Masuk. Mana dia Mana dia ni? Mana kau? Tadi. Mana jadi tu? Mana dia berehat? Mana dia tinggal? Mana kau? Jadi kita kena cari dengan teliti. Saya rasa dia di bawah kot. Bercari di bawah kot. Kena cari di bawah. Kat store tak ada. Mana je ni? Dia memang betul-betul tak ada ke? Masuk sini. Memang betul-betul tak ada. Ni atas. Luna. Mana kau tu? Nampaknya kau takkan selamat. Sebenarnya. Aku akan cari engkau di mana-mana. Mentang alat dan aku dah hilang, tak pun budak tu yang pecahkan. Jadi aku perlu sabar. Jadi aku kena buat balik alatan yang untuk mencari benda yang patut aku mau cari. Jadi aku perlu pergi rumahku.
Masa untuk mencari, masa untuk membuat alatan yang penting untuk aku. Engkau tak akan selamatlah budak. Aku akan hancurkan hidup kau. Masa hari ini juga. Tak pun esok juga. Terima kasih Prof kerana memberikan apa tu, saya punya tempat yang selamat. Sebab semalam saya tengok dia datang rumah Prof. Prof tahu tak? Terima kasihlah Prof kerana beri tempat yang selamat. Tak apa, sebab Prof ni kan rumah Prof. Semua Prof tahu. Di mana-mana tempat nyorok, di situ korang di situ lah korang sorok. Waktu anak-anak Prof tu main sorok kat situ lah. Baguslah. Dia dah tak jumpa saya dah semalam. Nasib baik Prof. Kalau tak, saya dah kena bunuh dah dengan Prof jahat tu. Dia dah lah jadi alimunan. Saya pun tak nampak je. Prof kan pasang CCTV semalam. Apa tu? CCTV semalam Prof nampak kan dia punya tu kelibat dia kan kat mana. Nasib baik. Apalah, apapun, saya terima kasih sangat. Nalah Prof, saya nak bersurai dulu. Weh Prof, apa jadi ni Prof? Biarlah. Apalah. Jadi kamu nak tempat sorok lah. Saya tahu Prof ni kan ni rumah Prof, mestilah tempat sorok. Prof semua tahu. Jom ikut Prof. Mana Prof? Prof? Mana Prof? Prof? Laju. Mana Prof? Nampaknya. Ui. Oh, rupanya ni boleh tembus Oh, jadinya ni pun boleh lah. Oh, okey. Saya akan nyorok sekarang juga. Akhirnya siap juga barang aku. Ya, ini dia barang untuk cari budak tu. Budak tu memang takkan selamat. Tengok nanti. Saya akan cari je dalam lubang cacing. Kita akan cari balik budak tu. Mana kau? Nampaknya dia di dalam ini. Sabar. Kita kena masuk senyap-senyap. Nampaknya dia di dalam ini. Mana kau? Okey, saya nampak dia. Saya nampak dia di dalam itu. Saya akan pergi kejar dia. Alamak, macam ni nampak saya. Weh. Dah jadi ni. Alamak, tidak. Alamak, nak lari kita ni. Nampak dia. Kau di dalam. Aku sebut. Lari. Prof, mana Prof? Alamak Prof. Alamak. Biar aku lari. Oh. Mana dia? Aku nyorok. Memang aku nyorok. Aku nyorok dulu. Lari mana ni? Lari mana ni? Okay, aku tahu nak lari mana. Aduh. Okay,
Aku kena nyor kat sini juga. Tak ada pulau lain. Nyor sini juga. Mak tak boleh panjat lah. Benang. Okey. Tempat tu agak selamat. Okey. Okey, tempat ni selamat. InsyaAllah tempat ini selamat. Wah. Dalam lagi. Wah. Okey. Aku rasa tempat ini paling selamat. Alamak, gelap pula. Okey. Sebaik aku dah sediakan lampu solo. Ush. Ini kalau. Okey, tak apalah. Macam mana aku nak berehat kat sini kat atas ni dah apa? Okey. Masuk. Wah. Aku rasa tempat ni paling selamat. Ni boleh masuk tak ni? Boleh masuk. Wah. Inilah tempat rahsia aku sekarang. Okey. Walaupun gelap, terpaksa. Prof dah hilang. Aku tak boleh buat apa-apa. Jadi aku perlu berehat juga kat dalam ini. Tempat yang paling selamat bagi aku. Gelapnya weh. Aku rasa buka je lampu ni. Tak guna. Aku punya ni boleh sampai betul 1.5 km je. 1/2 kilometer je. Aduh, hai. Tak apalah. Penting dia tak kacau aku. Tak apalah. Aku pun pasrah je lah. Dah lah, balik rumah lah. Orang tak nampak aku. Don't tengok pelik. Aku ada kat tangan aku ni ada barang. Aduh, tak apalah. Ya. Tak ada apa-apa lah. Mana rumah kau? Masuk sini pakcik, ikut saya. Ikut saya pakcik. Ni lah rumah kau. Rumah kau sini. Besar juga walaupun duduk seorang, besar juga. Tu perlu berehat kat rumah ni. Yalah, isteri aku tu kat rumah tu. Dapat. Jadi kita bincang tu pasal Udin ni. Kita duduk dikit. Kita duduk ni Okay, boleh duduk. Nampaknya kita tak boleh lah lakukan ini. Sebab kita tak boleh sambung. Penat sangat lah. Dah lama dah kita buat ni, masih tak dapat. Jadi Apa kata kamu untuk Udin? Kata saya yalah, yang penting saya rasa dia hidup lagi. Yang penting saya rasa dia hidup lagi. Okey. Pakcik tahu, kita kena pergi rumah mana-mana. Kita masuk je rumah tu. Jom, kita masuk. Okey, ini rumah yang terakhir. Okey, jom kita masuk. Rumah agak lawa lah. Saya rasa kan kau duduk luar kot. Duduk luar lah. Biar pakcik seorang je yang cari. Ada orang. Dalam ni ada. Tak tuju pula. Ada orang. Ada orang lah. Siapa yang kat atas tu? Okey, dia pergi kat atas. Pergi atas. Alamak, dia pasang aku ke? Dia pasang aku lah. Alamak. Dia pasang aku.
Kau siapa? Ha? Kau siapa? Oh, saya ni sebenarnya nak cari anak saya ni. Mana dia? Saya pergi rumah ke rumah, tak ada orang pun yang tahu pasal anak saya ni. Nama dia Udin. Prof, macam Prof. Panggil Prof Okey. Prof tahu tak? Udin ni, dia tengah, tak tahulah ke mana dia. Yang penting, kita perlu, Prof ni pun tak tahulah dia ke mana. Dia hilang. Tahulah. Saya dah scan kat dalam rumah ni dah tak ada. Jadi Prof tak boleh buat apa-apa sebab dia dah hilang ke mana entah. Mungkin dia kena kejar dengan Prof jahat tu yang menjadi alimunan. Hah? Dia kena kejar? Tak boleh jadi ni. Macam mana dia boleh jadi alimunan lah, Prof? Alamak. Duhai Prof. Sorry lah Prof kerana mengganggu. Tak apa. Lagipun kamu ni ada hal penting. Prof baik je kalau orang main masuk ada hal penting, emergency yang penting, Prof okey je. Oh, terima kasih lah Prof. Dah lah Prof, saya beredar dulu. Aduh, mana anak aku ni? Dah malam pula balik rumah. Salah ni. Rumah besar, susah lah. Udin. Oh, Udin. Mana Udin ni? Ayah dah penat dah ni Udin. Tolonglah keluar. Ayah ni penat mencari daripada pagi sampai malam. Keluarlah Udin. Tolonglah keluar. Udin. Penat dah ni. Udin. Aku macam dengar ayah aku panggil. Kuat betul suara ayah aku ni. Duh, aku tak boleh keluar sebab Prof tu dia masih mencari aku. Tak apalah. Sorry ayah. Udin terpaksa stay kat sini. Aku tak tahu lah. Ayah Udin ni apa tu, dia mencari semalam. Tak tahulah dia balik ke tak. Takutnya ni dah gila kot. Kadang-kadang ni bapak kalau hilang anak, gila ni. Mak pun sama. Kalau hilang anak, mestilah gila. Betul pun. Aduh, soal pakcik yang sudah, ya betul, terbaring di farm merah di sana tu guys. Betul. Tapi kita tak tahu dah kenapa dia terbaring. Dia sudah hantar ke hospital. Baju dia berwarna biru, petak-petak. Rambut biru. Seluar kelabu. Nah, itu. Tapi saya sudah hantar dia. Kita sudah hantar dia ke hospital. Boy pun. Okey. Apa? Pakcik siapa? Baju macam kenal. Ini ayah Udin ni. Biar aku pergi cepat hospital. Dek, kita keluar sekarang. Mana Pakcik Udin? Aku dah beritahu doktor ni untuk masuk. Ambil tengah. Pakcik! Mana Pakcik? Aduh, Udin ke mana hilang ni? Macam mana aku nak cari Udin ni? Aduh, ayah dia dah macam ni dah. Aduh, macam mana ni nak buat apa ni guys? Aduh, baik aku tunggu je sini. Doa dulu. Harap pakcik ni sihat lah. Mungkin malam ni ke esok ke
InsyaAllah. Pakcik mana ni? Mungkin aku boleh pergi kat hospital tu untuk bunuh dia dan jadi Halimunan. Itulah orang pertama aku. Orang bawa aku pertama. Yang pertama. Ya. Jadi mungkin esok kot. Malam ni dah penat lah. Duit. Macam mana lah pakcik ni terbaring. Jadi aku akan pergi juga. Apa tu? Hospital esok juga. Aku ni dah lama dah ni tunggu profesor tu nak cari aku. Tak akan jumpa. Apa lah profesor tu. Harap profesor tapi tak reti jumpa. Rumah betul lah. Okay, aku cuba keluar sekejap kot. Kita keluar sekejap. Keluar sekejap. Okay, tempat ni first time tu aku pergi tempat ni. First time lah. Okay, lampu saya rasa tak pakai kot. Tak je lah. Keluar lagi. Okay, depan tu ada apa guys? Kapal Kita cuma masuk kapal. Kapal tu mantap tu. Kita pergi kapal jap. Daripada hari tu aku nak cuba naik. Tak boleh naik. Ada tangga. Lah, kita boleh nak tangga ke? Panjat. Okey. Wah. Ini ke dalamnya guys. Besar guys. Kita cuba pergi sana. Wah. Ini tempat mantap ni guys. Tempat siapa Siap boleh baring ni lagi. Dah lah. Masa je. Biar aku pergi tempat tu balik. Nak siang lah. Cepat. Aku ni masuk tempat tu balik. Masuk tu. Aku masuk tempat hospital ni. Kita kena masuk. Okay, tu dia. Masuk untuk kita angkat dia ke rumah. Ke rumah saya. Jom, ikut aku. Sini kau. Nak angkat ni. Okay. Masuk untuk kita bunuh dia. Waktunya aku bunuh pakcik ni. Sebab kita jadi orang bawahan dia. Bawahan aku lah. Salah ni. Masuk untuk aku bunuh. Kau tak kapak. Pistol pula. Mampus kau. Ya. Waktu ni aku buat eksperimen. Okay, ni dah mati kot. Kita pergi buat dia jadi Halimunan. Macam mana dia boleh? Dia boleh hilang? Alamak. Tak jadi ni. Apa ni tadi doktor ni? Cepat. Pencet ni. Nak apa? Doktor! Pakcik tu dah hilang, doktor! Macam mana dia boleh hilang? Wih! Tak boleh jadi ni. Alamak, silap lah. Sekejap, doktor nak cek dulu. CCTV.
Kenapa pakcik tu boleh terapung? Alamak. Ha, pakcik ni terapung. Weh. Aku rasa. Apa tu? Kau jahat tu. Dia yang tangkap. Alamak. Sorry. Doktor silap. Doktor lupa nak cek. Memang silap besar lah. Sekejap, doktor nak call poli sekejap. Hei. Apa kosong? Hei. Mana dia ni? Kosong lah. Hai. Siapa tu? Tembaklah. Tu. Wah, tembak je lah. Tembak je lah. Macam orang jerit. Siapa yang jerit tadi tu bau busuk lah. Kenapa macam bau busuk ni? Alamak. Weh. Ini pakcik yang masuk berita tu. Macam mana dia boleh mati? Alamak. Kena pergi kubur ni. Apa tu? Mak macam ni. Dah lah. Gigi lah. Hantar kat kubur. Tu kau yang lain. Rasanya dah lama sangat aku duduk dalam ni. Aku keluar lah. Okey, buka. Okey. Oh. Jalan aku dah tak betul dah ni. Dah habis makan ni. Makan pun tak. Aduh, hai. Sampai zoom pun dah tak betul. Hai. Okey. Dah aku. Benar. Oh, atas sikit. Okey. Apa macam sunyi je Selalunya kalau siang ni ramai je. Ni malam kenapa? Okey. Nak pergi mana-mana tak tahu nak pergi mana. Pergi rumah aku lah jap. Tak pun pergi kedai. Jom pergi kedai. Apa macam kosong je. Sekolah ni tak ada lagi. Okey. Ni kubur lah. Kenapa macam ramai orang kat sana? Weh. Tak boleh jadi ni. Weh, bahaya. Lari lah. Ramai orang balik daripada Tala tadi. Aku seorang kat sini. Udinnya pun mana dah hilang. Dah lah. Balik rumah. Udin ni mana lah. Kalau dia tahu ni, nangis terlalak dia ni. Balik rumah lah. Aku tak tahu lah ni. Tu lah. Doi. Tahu nak apa-apa ni guys. Macam ni. Nampak aku ke? Nampak aku ke ni? Kau rasa tak nampak? Din. Mana Din? Din. Aduh, aku cakap je lah kat sini. Jerit. Din. Sebenarnya ayah kau dah meninggal dunia. Apalah. Terpaksa. Sebab ayah kau kena bunuh dengan profesor jahat. Jadi aku cuma cakap saja
Aku tak nampak kau. Dan aku cakap saja. Dah lah, ini cuma aku kirim saja cakapan aku ni. Dah, bye-bye Udin. Hah? Ayah aku meninggal. Weh, aku nak pergi ke kubur. Kubur. Mana kubur? Macam mana ayah aku meninggal? Ya Allah. Weh. Aku kena pergi. Ya Allah. Pergi sini. Aduh, macam mana ayah aku boleh meninggal ni? Profesor jahat tu memang jahat lah. Malufi? Tak apalah. Aduh, macam mana ayah aku boleh meninggal ni? Aduh, jalan pun aku dah tak boleh jalan ni. Sangkut je zoom. Aduh, aku meninggal. Mana ayah aku meninggal? Weh, Mustaqim. Ya Allah, macam mana je boleh meninggal? Profesor ni mana melampau lah. Tidak.